Daripada abang sekolah rendah sampai menengah sampai college, memang dikenali dekat sekolah tu, oh ni artis, ini pandai nyanyi, peminat KRU. Sampai satu ketika tu KRU pernah buat konsert sebelah sekolah abang. Kat Sabah ni Kat Sabah, SMK Likas. Betul-betul sebelah stadium. Waktu tu abang ingat, abang keluar sekejap dari kelas nak pergi minum air. Cikgu, minum air. Excuse, keluar sekejap pergi toilet apa semua kan. Pergi minum air sekejap. Dengar tiba-tiba sound kuat tu. Dem 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 dem. Lagu Ulala tengah dimainkan. So abang dengar, alamak, artis idola aku kan. Tapi waktu tu form 3, yelah kita pun tak ada duit nak beli, duit sendiri kan nak beli. Nak ikut mak bapak, dia kena mak bapak tu bawa sekali baru kita boleh pergi. Betul. Balik rumah tu, alamak, aku nak datang konsert KRU lah. So my mum and my dad waktu tu dia baru balik daripada kerja, jadi macam penat kot, jadi tak dapat nak layan lah Karenah ni kan. Tapi apa yang masih abang ingat waktu tu, diorang buat konsert kan, setiap konsert besar ni ada poster gergasi kan. Waktu tu KRU. So ni jenis poster yang sangkut dekat pagar stadium tau. Yang tinggi atas, boleh letak macam ni lah, macam boleh jadi background lah. Terjatuh ditiup angin. Alright. Abang ambil lah, gulung bawa balik besar rumah. tu. Besar tu. Letak kat bilik macam tu. Letak. Bos.